Bunga melur harum mewangi, kuntum mekar di laman seri. Kita berhimpun penuh harmoni, meraih jasa guru di hati. Hari ini kita meraihkan seorang pendidik disegani, Cikgu Lim Se Ho. Beliau dilahirkan pada 7 Oktober 1965 di Selangor dan hari ini berusia 60 tahun. Beliau ditemani suami tercinta iaitu Encik Chang Kok Wat serta 3 puteri kesayangan, Chan Jin Wei, Chan Jin Fang dan Chan Jin Ye. Beliau mendapat pendidikan awal di SJKC Tanjung Sempat, Selangor dari tahun 1971 hingga 1977. Setelah itu, beliau meneruskan pelajaran di SMK Tanjung Sempat Selangor pada tahun 1978 hingga 1981. Kemudian, langkahnya beralih ke SMK Sungai Pelik, Negeri Sembilan dari tahun 1982 hingga 1984. Seterusnya, beliau menyempurnakan pengajian tingkatan 6 di SMK Tengku Ampuan Rahimah Kelang dari tahun 1985 hingga 1986. Minat mendalam terhadap dunia pendidikan membawa beliau ke Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim, Johor Bahru pada tahun 1989 hingga 1991. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian ke Menara Gading dan memperoleh sarjana muda bahasa dan linguistik bahasa Cina dari Universiti Malaya pada tahun 2001 hingga 2004. Kehausan ilmu terus membawa beliau ke Universiti Putra Malaysia untuk menamatkan ijazah sarjana teknologi pendidikan pada tahun 2007 hingga 2008. Kerjaya beliau dalam dunia pendidikan bermula pada tahun 1991 di SJKC Kampung Baru Broga, Negeri Sembilan. Kemudian beliau berpindah ke SJKC Pui Ying Klang, Selangor. Dan akhir sekali, pada tahun 2004 hingga kini, beliau berkhidmat di SMJK Pulau Sebang, Melaka. Sepanjang perkhidmatan beliau, telah diberi kepercayaan memikul pelbagai jawatan kepimpinan, iaitu sebagai Ketua Panitia Bahasa Cina pada tahun 2016 hingga 2020. Seterusnya dilantik sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran pada tahun 2020 hingga 2023. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai Guru Penolong Kanan Core Curriculum pada tahun 2023 hingga 2024. Dan akhir sekali, beliau telah dilantik sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid pada tahun 2024 hingga kini. Beliau pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 4 kali. Di Selangor pada tahun 2000 dan di negeri Melaka pada tahun 2006, 2017 dan 2025. Beliau juga sebagai Guru Pembimbing Cemerlang dan berjaya mengangkat nama pelajar dalam pertandingan penulisan karya kreatif bahasa Cina peringkat kebangsaan pada tahun 2019, 2020 dan 2021.
Sejak tahun 2009 hingga 2022, beliau juga gigih membimbing pelajar dalam bidang ko-akademik, penulisan kreatif, deklamasi puisi, bahas ala parlimen hingga ke peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I